Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam setiap ukiran yang halus dan kilaunya yang memukau, tersembunyi warisan yang berusia ratusan tahun. Logam perak bukanlah hanya bahan berharga, ia adalah lambang ketelitian, kemahiran dan kehalusan seni orang lama. Di negeri Kelantan, seni pertukangan logam perak berkembang menjadi satu warisan yang penuh nilai dan budaya. So, umur 18, Pak Daud ni cebur dalam bidang tukang perak. Pada masa tu, bapa saudara Pak Daud duk buat barang-barang perak lah. Jadi Pak Daud berasa minat. Jadi Pak Daud pun tolong-tolonglah dulunya. Selepas tu, Pak Daud berasa minat, pertama minat dan kewangan pun bagus pada masa tu. Jadi Pak Daud teruskanlah. Di masa tu barang perak memang cukup majulah. Kita dapat tepuhan daripada istana, daripada British British Army untuk hadiah untuk balik kepada England masa tu. Jadi kita punya tempahan untuk nak buat semua. Jadi tak cukup tangan. Assalamualaikum, boleh encik memperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Khalid bin Muhammad alias Muhammad Daud. Saya merupakan seorang tukang perak tradisional dari Kota Baru. Saya telah berkecimpung dalam bidang ini selama lebih 15 tahun. Bagaimana encik mula menceburi bidang pertukangan perak ini? Saya mula menceburi dalam bidang pertukangan perak ni sejak 18 tahun, umur 18 tahun. Pada mulanya saya hanya membantu ayah untuk membuat kerja-kerja di bengkel. Lama-kelamaan minat saya tu menjadi semakin dalam apabila melihat betapa halusnya seni ukiran kraft perak tersebut. Apakah keistimewaan hasil pertukangan perak buatan tangan berbanding buatan mesin? Hasil buatan tangan ni merupakan hasil yang lebih teliti. Dari segi nilai seni dan ketelitian produk tu sangatlah tinggi. Bolehkah encik tunjuk sedikit barangan perak? Okey, yang pertama ini kita dikenali sebagai senjata keris. Senjata keris ini biasanya menjadi perhiasan di dalam sebuah istana. Okey, pembuatan keris ini materialnya 100% daripada perak. Okey, motif untuk corak pembuatan keris ni adalah bunga awan larat. Okey, yang kedua ini adalah rahal. Ini rahal untuk pengajian Al-Quran. Okey, ini corak ukiran pun juga terdiri daripada awan larat. Okey, yang ketiga adalah rebana. Okey, yang besar ni ini adalah sebuah radiogram prototype yang boleh digunakan lah. Cuma tidak menghasilkan muzik, hanya untuk perhiasan sahaja. Yang terakhir ni dikenali sebagai labu sayung. Kraft tangan ini bukan sekadar logam, ia suara sejarah, seni tangan dan cerminan alam. Logam perak ini asalnya dari perut bumi, tapi prosesnya hasil dari kesabaran dan cinta.
Dalam dunia penuh barangan pakai buang, seni logam kekal, tahan, berguna dan lestari. Dari tangan ke tangan, seni ini diwarisi. Setiap ukiran menyimpan kisah bangsa dan bumi. Anak muda kini mula kembali menyentuh warisan, mengenal nilai. Seni ini berevolusi dari zaman istana ke rumah kita hari ini, tanpa mencemari alam, tanpa melupakan akar. Selepas melalui beberapa proses, hasilnya macam ni. Apakah harapan Puan terhadap barangan warisan Perak ini? Harapan saya berharap boleh kekalkan warisan kerah Perak ni di kalangan keluarga. Tu dah mungkin akan diwarisi anak-anak saudara, itu cucu kepada arwah Pak Daud. Dan saya berharap warisan ini akan kekalkan kepada anak-anak muda. Itu je kot. Terima kasih Puan. Sama-sama. Seperti aliran sungai, seni ini mengalir dari masa lalu ke masa depan. Bumi ini milik kita, warisan ini tanggungjawab kita. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama kami pada hari ini. Nurja Kaisara bersama kru penerbitan pada hari ini mengharapkan warisan Perak dan alam sekitar terus dilestarikan sepanjang masa. Terima kasih.